Jom jamal sikit. Hari ni kita jamal kat mana? Hari ni kita tak jamal dekat mana-mana, tapi adik Jamal nak bawa akak Jamal ke 99 Street Mart untuk beli satu biskut baru ni. Nama biskut ni Tatawa. Wah, cute-nya packaging dia. Betul kan, comel macam dekat Hawaii gitu. Lepas tu tengoklah harga dia pun macam murah je. Ya, memang murah. Satu paket ni RM3.85 je. Dalamnya ada 10 paket yang kecil-kecil. Oh, dia ada berapa perisa? Ada 2 perisa, satu coklat, satu hazelnut. So akak Jamal pun cubalah kan. Dua biskut baru ni. Yang pertama adalah hazelnut. Hazelnut ni dia punya rasa hazelnut tu agak kuat. So siapa yang suka hazelnut mungkin korang boleh ambil yang ni lah. Tapi kalau korang nak try dua-dua pun apa salahnya kan? Ya, sebab murah kan. Betul. So kalau nak bawa pergi jalan-jalan ke pergi beraya ke bawa biskut ni kan, boleh je. Ya, betul. Sebab dia biskut yang boleh dimakan di mana-mana sahaja. Ya, lepas tu kanak-kanak mesti suka. Betul. Lepas tu akak Jamal paling suka yang coklat biasa ni lah. Sebab dia rasa coklat je. Dia tak ada rasa hazelnut pun. Lepas tu dekat dalam biskut ni ada filling coklat. Macam mana korang tengok kat dalam gambar, macam tu lah kat dalam dia. Wow, so akak Jamal approve tak ni? Akak Jamal approve.